sekarang 38% lah bateri. Okay, kita nak buka dia kat bawah ni lah, cas kat button ni. Dia akan buka depan tu lah. Kita matikan dulu. Okay, untuk modal kena ada kad ni. Lepas pasang robot charger ni. Kalau saya kita masukkan plug dulu. Buka sini. Yang ni AC lah. Kalau DC kena buka dua lah. Kalau AC cuma cas sajalah. Masuk dia dah menyala kuning lah. Nombor 2 kita on dia power lah. Dia akan menyala macam ni. Untuk cas omoda punya untuk omoda kita ambil kad ni, kita set sampai dia nyala warna hijau lah. Ni dia dah cas lah. Nombor 2 kita akan tengok dekat sini akan menyala lah. Hijau menyala, tutup menyala, dia cas lah. Okay, mari kita tengok berapa masa dia cas lah. Kalau kat sini kita tengok dalam 6 jam lah. 5 jam 54. Selalunya dia akan lebih sikit lah. Lebih kurang 6 jam lah. Daripada 38%, lebih kurang 6 jam lah. Dia not full charge daripada rumah lah. Dan sekarang katakan pukul 8.30, 6 jam, pukul 2 pagi lah, 2.30 pagi akan settle lah.